Nak betul-betul jaga kesihatan, jadikan ia satu perjuangan. Kita tengok hari demi hari semakin ramai orang berdepan dengan penyakit tak berjangkit, terutama penyakit yang berkait dengan terlebih makan dan gaya hidup yang tak sihat. Diabetes, darah tinggi, strok, sakit jantung, gout, obesiti dan macam-macam lagi. Masalahnya nak kawal selera bukan mudah. Nak tinggalkan makanan yang kita suka, nak rajin bergerak, nak cukup tidur, nak konsisten dengan gaya hidup sihat, semua tu perlukan disiplin. Sebab tu, kesihatan tak boleh sekadar jadi azam. Ia mesti jadi satu agenda yang kita perjuangkan dalam hidup. Macam orang berjuang untuk keluarga, untuk masa depan, kita juga kena berjuang untuk tubuh badan yang Allah amanahkan kepada kita. Sebab kalau kita kalah dengan selera hari ini, mungkin kita yang terpaksa bayar harganya dengan kesakitan pada hari esok. Jadi jom mula. Tak perlu tunggu sakit baru nak berubah. Kawal apa yang masuk ke dalam badan, gerakkan tubuh, jaga berat badan dan bina gaya hidup yang lebih sihat. Jadikan sihat itu satu perjuangan. Sebab kita bukan sekadar nak hidup lama, tapi kita nak hidup dengan tubuh yang masih mampu beribadah, bekerja bersama keluarga dan memberi manfaat kepada orang lain. Setuju? Jemput follow, like, komen dan share video ini. Dapatkan e-book Suit Perisai Keselamatan Muslim secara percuma dengan pembelian mana-mana produk Fabricol Apparel dari 8 Ogos hingga 16 September 2026 sempena jualan Merdeka.